Assalamualaikum. Ni musim hujan ya, selalulah terjadi pada buah lada kita ya. Tengok ni rosak. Selalunya air rendaman daun kulit bawang ni saya siram ya, tapi kali ni saya nak kena pada daun dan batang dia. Tapislah ya. Ni nak cepat tak tapis. Kita spray lah supaya kena daun dan batang dia. Ini pun saya dapat ilmu daripada pembacaannya info yang dia beri.